Dia ajar alif bahasa. Mana a i u babi buta itu dia ajar a i u babi buta itu. Tu nanti habis syahadah ilmu tak ada luar nama. Lupa habis oleh belakang dak boleh syahadah tu. Syahadah suku nak main makan gaji dunia boleh syahadah. Ambo nak pergi semak ngajar situ dah mata nak syahadah nak bakat pasal dia. Tapi kalau kita nak duduk koda-koda kampung, ajar kampung, ajar anak-anak cucu kita tak nak bakal syahadah. Yang kita takut orang usik syahadah. Ya, pen nak krian son maiไหว Ya, pen nak krian ไปตลอดชีวิต boleh nah. Hak ni belajar baca tak ni? Hak ni nak belajar baca yang nak pakai tajwid so lagi. Sekadar nama kita bacalah ke sana. Tapi boleh nama dulu. Orang tu panggil tu hak tu lepas asah. Tapi nak betul panjang pandai tu tajwid pula. Ayah mak nak lakah dulu. Ayah mak nak lakah dulu sebab dia tak ada lam ayat. Alif lam mim tak ada lam ayat. Tak jadi rukun. Alif lam ra tak ada lam ayat, tak jadi rukun tu. Ada. Kau ngaji dulu. Hak tu tak lakit. Hak tu tak tajwid dulu. Boleh balik. Okey. Muka 2, muka 3, sah 2. Hak ni nak baca baris ratah. Baris ratah ada apa suara? Tak ingat. Secai mak lui. Hanya dia ratah ada apa suara tak ingat. 2 suara a o. Sarak a sarak o. O apa huruf tanda? Surat dah tu. Surat kita dah tu tulis nama tak? O dah apa? Tanda. Lapik mana? Alif foto so jinco aku. Tanda. Surat kita dah tu tanda. Bulat lalu dah. So 2 3 4 5 6 7 8. Qara sada tadha raqa. Qara sada tadha raqa. Boleh balik okey. Noka sebelah. Naik oi. Hak celah-celah tu hak latihan saja tu. Surat budak-budak. Orang tua ngaji sikit yo, pandai. Soyaklah budak dekat pandai. Dekat pandai ada ke ada budak? Saya ada orang ngaji 2 minggu kali. Minggu kali. Budak yang ngaji 2 piek 2 kali sehari. Dekat pandai pak kita ada budak. Terang ngaji nan hari. Muka sebelah. Lepas pada muka 10 tu lah. Lepas pada muka 10. Sebelah lah. Ayah mak nak suruh ngeja jam lut. Kalau oleh atas u i a. Oleh bawah a i u. Temu dak dah lepas 10 dah. Terus baca u i a baca diri. 1 2 3. Ada Aku mana ngangur lalok mata tengok gaya mak gitu. Aku mana? Mula kha. Mana? Kho kha. Apa je kho? Huruf apa lagi? Tebal, 8 huruf. Khu khi kho. Ko kiku, ku kiko. Khu khi kho.
Itu biar angin dia lah. Jangan kukika. Huhiho ke huhiha. Tu mudah je tu. Ahli Allah pun mudah lagi kita biasa dah. Tapi nak gerak mulut. Bukan a i e babi be tati te sasi se jadi je. Sangka-sangka kita baca apa? Betul-betul. Tak ada kena baca Quran. Kita untuk baca Quran. Wasilah dia. A i u babi bu tati tu. Mulut. Reti mulut. Jam mulut. Balik muka 21. Dekat fana je mak nak dekat fana, nak dekat buah dia ni. Tak sei duk bajo di jigu, bajo jigu nampak. Tak sei. Nawi dekat buah. Tak boleh ke. Boleh satu, duk lepas muka 20. Acah tu kau. An in on. Gọi không lưu lại. Lưu lại cũng nên ở cái bằng cái thằng má. Má nghe không vô. Má. Cái cũng thà. Jangan nghe an. Bagi atas banyak kita jadi lagu tu. Tapi suara dia tak beza. Bagi atas. Cuba kata bagi bawah. Ngangor luar. Bagi bawah Mana ngangor? Tahu ada ngangor bawa suara bagi bawah. Tak anda pun. Tak boleh buat apa. Bagi apa? On. Awak tak boleh buat, awak pandai tak boleh buat. Dulu dah buat agak. Dulu an, on, ban, ben, bon. Lah ni dia dah lagi an. Salah dah tu. Ban, tan, san, jan. Apa dah macam gitu? Kalau balik bawah tak sewa awak suara jauh balik. Dia bawa awak. Tak kena tu. Kena in. An pun seperti juga kena an. Jangan an. Suara bunyi demokrat. Bukan suara bunyi dalam kain. An. Ban. Tan. Ini bunyi demokrat. Ban. Bukan ban. Ban. Bin. Bun. Tan. Jangan tan. Tak kita baca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Banyak macam itu. Tak kena kecek, tak kena bilik. Bismillahirrahmanirrahim. Kau cakap ya molek. Bismillah. Aduh. Kalau yang mak tak pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih kau jauh. Kau ramah laki baca. Kena dengar yang mak. Ya mak pun seperti juga dia kecek tak apa lah. Dia kecek ni tak apa. Piye baca Quran tak boleh. Tak macam tu. Ngangur tu. Piye baca Quran tak boleh. Walaupun derah suara pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nganggo tak boleh. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Nganggo ni tak boleh. Cakap bahasa Arab ya tak kecek nganggo kita. Assalamualaikum. Nganggo. Wah. Arab assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Arab. Bahasa yang dipelek.
Thấy tak? Dan din daun. Ton tan tin tun. Jaga molek Jangan nganggukan. Habis tu dalam kaedah ada tulis kat sini. Satu betul huruf, yang dua betul baris. Satu betul huruf cari tak temu hilal dah huruf mana. Kaedah membetul bacaan ada lako hilal lako dah. Tulis lako dah, hilal lako dah. Kafe. Tu saya baca dia dah tu. Kau apa dah? Kau belah dah depo. Apa kita ada lagi. Kaedah membetul bacaan. Satu betul huruf, yang dua betul makhraj, yang tiga betul sifat. Tulis lagi. Cuba cari. Tulis dah. Ingat tulis dah. Amal tak nampak dah. Alih dah. Habis kaedah ni alih dah. Jasah ni. Bosnya tak ingat pula. Bosnya tak ingat. Ada bosnya ngaji habis dah alih lah. Kau ngaji. Teruk ngaji dulu. Sore-sore ni ngaji mak. Ada. Mak tanya ya ngaji berapa tahun. Masa banyak ya. Mama ya mak. Masa mama banyak ngaji ya mak. Mau apa dah mak? Ni pula. Loh. Ngaji lama. Tak tu. Ngaji sore-sore banyak. Tapi tak ingat. Buat tak ingat ni siapa yang tak ngaji tak? Boleh? Ada lagi. Satu betul huruf, dua betul sifat, tiga betul makhraj, empat betul suara baris, lima sesuai gerak bibir mulut dengan baris. Baris yang bibir mulut kena supo gerak. Yang an in un ban bin bun. Yang kena supo apa panggil? Gerak bibir mulut supo dengan baris. Baris atas mulut kena. Baris atas makna apa? Ayah mak tanya budak ayah mak ngajar dah. Tak main ngajar ayah mak. Tak ngajar nah. Ni i'rab maf'ul i'rab dengan apa panggil? Nasab dengan fathah, rafa' dengan dhammah, rafa' dengan kasrah, nasab dengan fathah. Fathah makna apa? Ustaz royak tak? Tak. Pas mengaji dengan ayah mak royak fathah makna apa? Fathah makna buka mulut. Fathah adalah fathah. Kasrah makna apa? Kasrah makna baris bawah. Budak ayah mak yamin. Pakan. Baris bawah makna apa? Baris bawah bahasa Arab dia panggil kasrah. Kasrah makna apa? Baris bawah. Tak kena. Terlalu sabri. Marartu bi Zaidin. Zaidin ni baca baris bawah. Baris bawah makna gapo? Makna kasrah. Kasrah tu orang panggil i'rab dengan kasrah. Masuk arah ja dia baca khafat dengan kasrah. Kasrah makna apa? Kasrah makna kisim. Ni makna ayah mak ngajar. Tak serupa dengan orang lah. Tak serupa ingat molek. Benda tak serupa ingat molek. Cari lain tak ada. Dalam ilmu nahwu dia tak sebut kasrah makna kisim mulut. Zaidin. Din. Kisim nak mulut. Kau Zaidin gitu. Tak kena. Al-baiti. Al-baitu. Tamah. Mana apa ni? Tamah makna muncul mulut. Dalam nahwu ngaji nahwu tak kira lah pondok mana, sekolah mana. Dhammah makna bagi tak pen. Ya mak asih. Ya makna ilmu nahwu dengan Quran ni hak tolak. Bagi tak pen makna muncul mulut. Al-baitu. Qala Zaidun, qama Zaidun. Dun. Fathah หมายถึงเปิดโอเคถูกต้องอย่างไง fathah หมายถึง bagi raktah tak kena. Dah je faham tu. Nampak nak pandai ke dalam ni. Nampak pandai ni. Fathah หมายถึงเปิดปาก. Ngaji ilmu nahwu apa tu juga. Fathah makna buka mulut juga. Tapi dia tak royak. Fathah makna bagi raktah.
Lepas tu yang goyang kain. Jangan nganguk kain, jangan kacik gigi. An in un ban bin bun can tin tun. Kau ni juga macam gitu. Menyama. Bismillahirrahmanirrahim. Senang ngam ni. Oh nak lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak nak? Sedaplah sama baik kehinam. Oh, baik itu sedap. Kong kong con con Jami Faisal Kuncun yang Kaya dayim mewah siang kali. Sayang bergerak kena sayang ni. Memang dia budak sayang. Yang ni kita macam kalau kacik gigi. Yang kacik gigi sama naik ke hidung. Nyanyi lagu apa dah? Nyanyi lagu apa lah? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akan selalu tersalah. Orang moyak ni koncon tok tam. Baca Quran yang ni dua mulut kita. Yang ni kacik gigi, yang ni ngangukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngangukkan tak sih? Kacik gigi tak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua ni tak sih. Tak kena. Tak kena bukan tak kena huruf, tak kena semua umum lah. Cara baca tu tak kena. Ngangu dengan kacik gigi. Jangan kacik gigi, jangan ngangu. Lepas tu nak baca saja ni. Jam sekarang pukul 12. Bateri nak habis. Baik nak habis. Dulu itu Oh ya dulu itu kau muda-muda. Berdiri 2 hari. Ngajar dia berdiri. Sehari pagi sampai petang, lepas tu esok pula pagi sampai petang. Lama-lama hari pertama berdiri, hari kedua curi duduk. Lama-lama duduk. Duduk sama lah ni. Tak berdiri dah. Nak rapeng kena. Nak baca? Terah. Baca. An en on. Andar we. An in un. Tu. Jangan tan dok. Panjang pergi tan tin tun. Ya kita dah jadi tan ni ke tu seorang ngok kai tu. Tan tin tun. Mula rang lo dah. Ron rin run. Jangan tak mula mami mum. Kerana bagi so baca ni. Han hin hun.
Kita hubung masa sikit lagi. Kau welan no. To wela. Sebab apa? Sebab minggu nak pek katuk. Yang mana oyak so? Lagi. Kalau nak wi kok ya mak, nak hok kerah so ya. Hok boh tu jeng kerah. Hok lembek si. Kalau nak wi kok ya mak. Kalau sewi tak apa. Tangan wi hok lembek, takut ya deja. Cekan. Boleh cekan dok keng dok so, dok keng ta makan rumah. Kalau dok keng kau ngai lalu, berjatuh ikut yang mak. Cekan boleh. Cekan boleh. Tak hang boleh. Lalu hok lembek betul tu nak lewat diri. Lepas tu hok goreng boleh. Hari apa Rabu Rabu buka ni. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Boleh dah buka tak kan? Boleh dah tak kan ni? Tak ada apa dia kan? Dia tepat hak lepas hak tak kena ni banyak kan memang tak kata. Kata rugilah tak boleh makan daging lah. Tulis. Oh puluh. Awak tulis banyak. Kata tak apa. Oh tu. Kata lah minggu apa so. Oh belahnya. Masa tak boleh makan daging lah kata. Cekan dah. Cekan tak apa. Dok kalau hok gebe nak wi tak ada tak sewi ada gapo makan apa habis dekat tu. Takut ingat kau ya mak. Pose takut ingat kau ya mak wak hari hok ija tu sin. Ingat kau ya mak weh nampak hijau-hijau ni. Tak boleh ija ya mak payah nak buat. Kena cekan dah. Wak kelik je mak taruh semak boh tu cing pula gitulah. Budak yang mak tak ada, budak yang mak buka dah. Buka ngaji hari 14 mari selalu. Pia tak mari hari 14 mari 17 tengah hello hok cekan. Kalau mari 48 pula 48 pula kelo cekan. Cekan tahunan janji dah dengan budak. Kalau hari hok lembek tak jadi. Kena ganti dengan duit. Bah kita tak ada gebe, tak ada poyoh mak. Mari lalu. Pandai belah tu. Mari selalu. Kalau tak ada toko pandai cari mek nak taruh sikit tengah jet, boleh mari esok. Di tengah rela nak mari esok. Kalau tak ada gebe, tak ada gapo, mari lalu. Pandai belah budak yang mak ayat gitu. Gebe yang nak kekek anak kekek gebe. Gebe kurban. Gebe Senayu. Kurban. Bahasa Arab sah kurban. Taqarrub ila Allah. Kurban asal bahasa Arab. Nah, ya ada biasanya budak hari hijau gitu kali. Allah. Hari hijau. Gue mari lama ada hari hijau. Dah ada hijau. Biru tu. Ya boh lah tu hujan je tak sejuk mana. Payah wak hari. Tak nak wak hari. Budak jadi wak hari nak wak kan ke keli. Hijau-hijau biru-biru ni ke keli. Makan tak sedap. Tak boleh. You know cekan kara. Sampai yang mak buat syarat budak lu, cekan. Tak cekan tak kira. Nah, cuba muka ni sikit. Nak klik dah? Tengok apa nak kata minggu ni ngaji apa ke satu ni. Oh. Ayah mak malah dah teruk ayah mak ni. Muka 22 cuba baca diri. Ngaji dah kan ni? Ngaji dah. Yang mak ingat ngaji ingat kali dah. Dah baca. Ngaji tak baca le surat ya payah ingat pun ni dah. Dia kena boleh surat baru kata ngaji. Dia tak ada surat ya tak ngaji. Ngaji dah alih ya apa kali ngaji dah ni. Nak ngaji hari-hari tu. Cuba baca. Baca. Terang. Bu tahu. Kalau tanya Surah Hamzah bunyi mana?
Suara Hamzah bunyi A. Tu capur dah tu. Kabah dah. Suara Hamzah bunyi A. Yang ni hanggut. Dia hanggut tu buat suara lain. Hamzah bunyi A. Alif. Alif A. Coba ngejo. Yang mana aja ngejo. Hamzah buka A. Alif A. Ba mucung bu. Wa mati u. Bu. Ta buka ta. Wa mati u. Tahu. Agak molek nah. Hak ni banyak ke jadi tahu. Sebab apa dia tahu? Sebab kain. Jangan ngangu. Tahu dengan tahu. Tak sebab. Tahu. Sakisiti. Ya mati. Ti. Jim buka ja. Ya mati. Jai. Ha buka ha. Alif ha. Ha. Kho mucung hu. Wa mati hu. Hu. Dal buka da. Wa mati hu. Dau. Ni hak dalam Fatihah dalam Quran dah. Kita tengok Allah hujur lagu ni. Maliki yau. Dah tu. Dau. Betul lah ya. Coba orang jadi lagi. Zaki sinzi. Ada? Ra. Ya mati. Roy. Lepas tu Zai. Alif. Alif ha. Za. Sin. Yang wa mati su. Wa mati su. Tak ada wow yang kita baca tu. Su. Mana su? Suara-suara tu lah. Yang wa mati su. Biar ngejo baca dua. Sin muncul su. Wa mati su. Tak kena. Buat suara tu we kena. Lepas tu biar kita baca yang tak habis lah. Wa mati su. Suara tu. Kalau wa mati su. Tak ada. Ada. Belah panjang lebih pun. Tu nyata. Wa mati su. Shin buka sya. Syau. Jangan ngangu. Kalau ngangu syau. Lepas tu sod. Si. Pakai ya, tak usah pakai yo lah. Yo nayu, mi'ra. Ya mati. Soy, doi. Lepas tu to. Alif. Alif ha, toa. To buka to, alif ha, toa. Alif. Alif oh. Alif dah dua suara ke? Oh. To. Dha muncul zu. Yang wa mati hu. Yang wa mati hu. Wa mati hu. Zu. Ai buka. Wa mati hu. Au. Rồi kisiri. Ya mati. Ri. Fa buka fa. Ya mati. Fai. Qaf buka qa. Alif.
Alif ho. Tak kena lah ko. Ko dengar ho. Alif ho. Ko. Kaf muncul ku. Wa mati hu. Ku. Lam buka lah. Wa mati hu. Lau. Mim kisimi. Ya mati. Mi. Nun buka na. Ya mati. Nai. Wa buka wa. Alif ha. Wa. Ha muncul hu. Wa mati hu. Hu. Ha buka ha. Ya mati. Hai. Ya buka ya. Ya mati. Yai. Baca mula. Baca saja. Bu. Tau. Fi. Jai. Ha. Fu. Dau. Zi. Roi. Za. Su. Shau. Si. Doi. Bo. Zu. Au. Li. Fai. O. Ku. Lau. Mi. Nai. Wa. Hu. Hai. Yai. Alah lah weh. Dia tanya apa? 12 dia. Ada orang jual selugu sini. Ya tak? Jual selugu. Ada apa? Bismillah. Allah lah. Allah lah. Allah lah. Dia royak Allah lah. Tak ada. Pandai 2 kali lalu. Allah lah pandai 2 kali lalu. Bahasa Arab Allah lah tak ada. Kita kecek bahasa Arab Melayu tu. Allah lah dah. Melayu. Allah lah punya tahu. Serah kepada Allah lah. Allah lah punya bahasa. Allah lah Tuhan yang kuasa. Pak kita ingat panjang Allah lah. Melayu ke Arab tu. Kecek Arab tak reti hak kita ke anak kita ke apa kita dengar tah Allah lah. Allah lah tu bukan Allah tak ada. Nah, orang Arab lalu dua depek nak carak. Kita kecek Melayu tu. Kau kecek Arab ke Allah lah tu. Tanya hati kita Kita kecek lah tu lah. Lepas kita depan bemak. Kena nak bemak. Lah, perak lah. Kelimah lah ni. Marilah. Allah lah. Itu Melayu dah. Allah lah. Allah so ya bahasa Arab. Lah tu lah. Kau kita kata lagu kita niat atau Allah tak ada. Dia tak agama. Ada pio apa orang berkata Allah lah. Allah tak ada. Ada apa orang? Banyak orang kafir lah tu. Allah lah tu Allah tak ada tu orang kafir. Dan maksudnya kita kata Allah lah, kita kata Allah tak ada tu tak ada orang Islam kita, orang kafir kata gitu. Pas kita kata Allah lah ni makna gapo? Ya asal daripada bahasa Melayu kalimah lah itulah. Marilah. Pas kita jenis kalau orang kata Allah lah ni orang bahasa mana? Orang kata Allah lah, orang bahasa mana? Orang natah sampai saya tak agak habis kan. Payah narik ya Allah lah. Itu biar tu sungguhnya kalimah penuhnya Allah lah. Nak tambah lagi Allah lah punya tahu. Allah lah yang maha kuasa. Pak kita tafsir kok makna nak we orang atas naka kan kita dak tafsir nak we orang atas agama kan. Duk kata mun kata Allah lah tu jatuh agama tu tak ada. Lah ada we naka buat apa ke orangnya.
Orang natah biasa kita dah hukum apa orangnya. Orang natah tanya hati dia, kata gono. Sebab apa dia boleh kata Allah lah tu? Sebab dia orang panggil dia ngeluh. Allah lah. Allah lah. Bismillah tak ada apa supaya tu bismillah. Hak lebih lagi Allah lah. Kita nak wiyah tenaka. Hei, mulut kata dia tenaka tak boleh kata Allah lah. Allah lah. Kawan natah. Allah lah. Allah lah. Cuma orang panggil dia putus kelima ho tu. Orang Arab dengar tak boleh lah. Tapi kita kecek tu bukan kita kecek Arab tu. Kita kecek Jawi tu. Sampai tu kena alih botol, alih batak tu. Kita kecek Arab ke Jawi tu. Kita kata Allah lah. Jawi. Orang panggil potongin natah daripada kelimah lain lagi. Allah lah punya pasal. Allah lah punya tahu. Tapi kita dengan kena natah ngeluh kita. Allah lah. Jadi bunyilah. Ya asalnya Allah lah. Allah lah punya tahu. Kalau kita pandai-pandai ni, Allah lah. Jadi Allah lah, tu bi Allah lah. Allah lah, Allah lah, Allah lah. Oh, jadi ho tak ada. Ngakano kita ingat panjang. Lepas tu kita nak kata kita kata Allah lah tu kita ingat dalam hati kita kata Allah tak ada. Ada ingat kata. Pas kita kata gitu kita sengaja lah tu nak kata dengan maksud Allah tak ada. Kata dengan natah dengan ngeluh. Pas maksudnya Allah tak ada kan? Bukan maksudnya Allah lah punya tahu. Allah lah tahu nasihat aku ni Allah lah. Allah lah. Maksud kan? Maksud kan? Ada kalau kita tahu makna kita tak kata dah. Tapi ya kita kata tu bukan bahasa Arab. Bahasa Jawi lah. Lah tu bahasa Jawi. Tapi yang dipotong jadi lah. Sebab Muhammad. Tak ada bahasa Arab ke tu. Anak kita tu panggil Muhammad. Tak ada dah kena tu. Dia kena Muhammad. Muhammad. Kena ada kokol lah. Tapi bagi kecek Bemak. Bemak cah. Oh tu. Apa gitu? Allah lah. Ya semua Allah lah. Kelima asal dia Allah lah. Allah lah punya tahu. Tapi kita pergi tarik. Allah lah. Sebab Bemak. Gitu. Nah, yang jadi sepik sangat hati kita. Dengar kali guh kejut kau dah. Mulut kata Allah lah ni Allah tak ada. Bila aku kata Allah tak ada. Kalau kata lagu ni tak apa, Allah tak ada. Tu ceraklah. Allah tak ada. Tak? Kita orang Islam Allah tak ada. Kata kamu gitu. Tak kata mula ke tak? Lafaz tu baik tu. Bukan lafaz Allah lah hak bahasa Arab tu. Allah lah hak bahasa Melayu. La bahasa Melayu ni daripada asal kalimah lah. Tapi nya beri. Allah lah. Tak ada ho. Kau beri tak ada ho tu biar angin. Allah lah. Kau gitu mama, kau baik mana mama nak kata tu? Faham tak tu? Kita nak heret gigok nu mak ponyo kita duk molek-molek tu. Lagu tu natah orang panggil kalimah natah. Pak kalimah natah maksud Allah tak ada kan? Ya bukan makna Allah tak ada. Allah lah natah. Orang Arab ya natah subhanallah. Masya-Allah. Alhamdulillah kita Allah lah. Ya Allah lah. Tapi Allah lah budak ni natah tubik panjang. Allah lah bukan Allah lah. Tapi mulut kita ya tubik lagu tu. Tak ada kapur ni. Yang mulut yang natah. Mulut ya kenanya Allah lah. Bemak. Oh bemak. Bemak. Cah. Ya natah bagi ya balu. Tak boleh kasar tu. Ya sungguh lagu tu hakikatnya sebenar bukan kita nak kata Allah ada. Okey kita nak kata Allah lah, Allah tak ada maksudnya. Lama dah benda lagu ni ayah mak tahu lama. Lama ke Allah lah tu kata untuk alim tu kata Allah lah. Apa nak mati dengan Allah lah. Hak tu moleknya. Tapi dia tak tebik gitu
Ia dia ngeluh panggil Allah lah. Ha, ya dia kata. Faham tak tu? Kau nak pergi ke mana?